Kita aminkan, semoga Allah berikan perlindungan, keamanan, afiah buat seluruh umat Islam, terutamanya yang berada di Palestin. Dan Allah hancurkan semua perancangan jahat Yahudi laknatullah dan sekutunya. Teruskan menyokong, teruskan membantu apa sahaja yang termampu dan iringkan dengan iringan doa insya-Allah. Dan kita nak beri tumpuan kepada beberapa bingkisan daripada unit berita TV Al-Hijrah yang di mana kami nak beri tumpuan kepada tebing barat terus diinaya. Bahawasanya bumi Palestin terus dicemari kekejaman rejim Zionis Israel. Di Hebron contohnya, tentera penjajah zalim itu dilaporkan menceroboh dan menahan 16 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak. Ini kerja gila. Lebih memilukan, sumber tempatan melaporkan beberapa tahanan dibelasah dengan kejam semasa serbuan di rumah mereka. Maka saksikan laporan ini. Menurut laporan agensi berita Wafa, tentera penjajah Israel bukan sahaja melakukan tangkapan, malah bertindak menyusahkan kehidupan harian penduduk dengan mendirikan beberapa sekatan jalan raya tentera. Pintu-pintu ke Bandar Hebron dan beberapa pekan berdekatan ditutup menggunakan pintu besi, blok simen dan timbunan tanah. Dalam satu lagi insiden berbeza, pendatang haram Yahudi dengan biadab bertindak memusnahkan 60 pokok zaitun di kampung Susya, selatan Hebron. Aktivis tempatan melaporkan, kumpulan pendatang itu bukan sahaja mencabut dan mematahkan pokok-pokok milik dua beradik Palestin itu, malah turut merosakkan pagar di sekeliling tanah dan menimbus sebuah telaga air yang sedang dalam pembinaan. Tindakan provokasi melampau itu diteruskan apabila mereka melepaskan ternakan mereka ke kawasan kebun anggur dan ladang berdekatan, memusnahkan punca rezeki penduduk tempatan. Kita sama-sama nilaikan Sri, bagaimana perangai Yahudi laknatullah ni sampai tanaman pun mereka hancurkan. Ni sikap macam mana? Semoga Allah terus melaknati mereka. Dan kita nak kongsikan berita seterusnya di mana bekalan barangan keperluan yang memasuki Gaza masih jauh di bawah sasaran harian iaitu sebanyak 2,000 tan. Dan di mana menurut Program Makanan Sedunia WFP, data menunjukkan hanya 750 tan sahaja makanan dapat memasuki semenanjung Gaza setiap hari, jauh daripada sasaran sebenarnya. Namun jumlah itu masih tidak mencukupi selepas pembunuhan terbuka 2 tahun ini memusnahkan sebahagian besar wilayah itu. Saksikan laporan seterusnya. Memetik laporan agensi berita Wafa, jurucakap WFP Abir Etafa berkata, untuk mencapai sasaran 2,000 tan, semua lintasan sempadan mesti digunakan sekarang. Etafa menambah, tiada konvoi besar telah sampai ke Gaza City atau utara Gaza. WFP juga menurutnya tidak diberi kebenaran untuk menggunakan jalan utama Salahuddin yang menghubungkan utara dan selatan semenanjung itu. Sustaining the ceasefire is vital. It's really it's the only way we can save lives and push back on the famine in the north of Gaza. Full implementation will allow WFP to operate at the scale required for this crisis and effectively support all the partners and the distributions on the ground. Dalam pada itu, jurucakap UNICEF Ricardo Perez turut menggesa semua lintasan dibuka semula dan menyatakan tindak balas kemanusiaan masih jauh di bawah tahap yang diperlukan. Beliau berkata bekalan makanan yang dihantar setakat ini hanya cukup untuk diberikan kepada kira-kira 500,000 penduduk untuk tempoh 2 minggu. Ya tuan-tuan, kita teruskan dengan apa saja ikhtiar yang boleh kita kira membantu mereka di sana dalam iringan doa dan sebagainya. Kalau yang mana terus boykotlah. Yang terus menyumbanglah insya-Allah. Buat apa yang termampu, buat apa yang terbaik. Sebab apa? Allah akan menyaksikan apa ikhtiar dan usaha kita untuk bantu saudara mara kita di sana. Dan saya kira Yahudi ni dia ada satu sikap yang mereka tak takut akan amaran Allah. Di mana mereka dah tak ada sikap ihsan, dah tak peduli, sombong. Minta maaf saya terpaksa cakap, lebih tepat adalah perkataan bodoh sombong. Walaupun peringatan demi peringatan dah diberikan, mereka tetap terus melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bercakap tentang ihsan, hari ini kita beri tumpuan kepada topik insya-Allah berkaitan dengan ihsan di hati. Dan bukan sekadar di hati, kita nak lihat apakah tindakannya. Bersama kita masya-Allah guru kita, ustaz kita akan bersama-sama membimbing kita, sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, merupakan CEO Arba Foundation. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru-baru ni Ustaz, ada seorang saya kira penonton TV Al-Hijrah lah. Dia kata
Talib, ada satu ustaz tu macam hero Hindustan. Saya kata, tak ada cik, saya seorang je hero Hindustan kat sini. Kalau ada pun lepas tu Ustaz Hadi. Kata dah ada 3 hero Hindustan lepas ni. Masya Allah. Saham ustaz terganggu. Terganggu saham saya lah. Jadi saya harap ustaz jangan menenggelamkan saya kat sini. Kita buat separation of power. Ustaz, saya gurau saya. Masya Allah. Dan ustaz, hari ni Masya Allah, kita nak beri tumpuan kepada ihsan di hati, dan saya kira lambakan berita yang baru-baru ini cukup memberikan kesan pada hati kita, di mana kita pun tahu ada kes pembunuhan ibu dan anak di rumah yang umur 11 tahun di utara. Kita ada kes yang rogo di sekolah. Sekarang kita nak digest, kita nak hadam berita ni, na'udzubillah min zalik, menakutkan, menggerukan. Apa dah jadi? Apa kurangnya masyarakat kita? Jadi kita nak faham, kita nak berbalik pada Al-Quran, nak berbalik pada hadis. Apa yang Nabi ajar itu adalah yang terbaik. Islam dah hadir untuk membentuk sikap dan kehidupan kita. Hari ini kita nak sentuh satu sifat, saya rasa sifat ihsan ni, insya-Allah kalau ada dalam hidup kita, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat, iaitu sifat ihsan. Di mana hari ini kita nak buka sesi kita dengan petikan ayat Quran, pilihannya ayat ke-90 surah An-Nahl. Insya-Allah Ustaz, kita tadabbur dulu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu, iaitu dengan suruhan dan larangannya ini, supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Ini adalah petikan Al-Quran, di mana kita nak belajar mungkin asbabun nuzul ayat ini diturunkan, kenapa Allah berikan kita peringatan, supaya Allah suruh kita berlaku adil. Adil ni bukan sekadar untuk letak sama rata, tapi letak pada satu tempat yang haknya. Okey Ustaz, bismillah, kita pelajari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Talib. Kalau kita lihat sebelum kita masuk ke dalam ayat ni, tentunya kita letakkan konteksnya, apa suasana, apa kisah di sebaliknya. Antara yang paling mudah kalau kita boleh sebutkan betapa utamanya ayat ini adalah, inilah ayat yang dibaca saban tahun, beribu-ribu tahun, setiap kali selepas habis khutbah. Sebelum khutbah Jumaat ditutup, para khatib akan membacakan ayat ini. Dan ramai para ulama tafsir, tentunya orang yang tak tidur dia akan perasan lah. Kalau dia tidur kata first time saya dengar ayat macam tak biasa pula. Tapi kalau tak, kita patutnya dah hafal. Kejut-kejut bangun tidur tu boleh baca dah ayat ini. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang mana tadi terjemahan dibacakan tadi. Kalau kita lihat ayat ni, para ulama tafsir menyebut ayat yang seolah-olah merangkul semua makna daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada one liner, maksudnya kita tengah travel atau orang tanya Islam ni apa, kalau kita ambil ayat ni, ayat ini menggambarkan Islam secara keseluruhannya. Dan ada tradisi, sejak bila ayat ini dibaca selepas khutbah, ia dimulakan pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Sebelum itu ada banyak konflik politik dalam perkembangan sejarah Islam, sehingga pada zaman Umar Abdul Aziz rahimahullah, dia menetapkan bahawa ayat ini dibaca, dan sejak itu sampai hari inilah. Esok pun kita akan pergi salat Jumaat, insya-Allah. Ini juga akan diperdengarkan insya-Allah. So, kalau kita perhatikan ayat ini berkisar tentang 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah dan 3 larangan sebagai peringatan, dan seperti mana dalam mukaddimah kita sebut, ayat ini ada konteks yang juga ditujukan kepada golongan Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu. Walaupun ayat ini ayat Makkiyah, ayat yang dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, tapi ayat-ayat yang seterusnya kalau kita baca, konteksnya itu merujuk juga kepada Bani Israel dan juga golongan Yahudi yang ada di Madinah yang menafikan kebenaran, yang menolak menerima kebenaran. So para ulama tafsir menyebut innallaha ya'muru, perkataan yang awal itu pun menunjukkan betapa beratnya kerana arahan itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada ketika dalam Quran Allah kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada engkau tentang 1-2 perkara, jawab sekian-sekian. Tapi yang ni Allah bagi straight, innallaha ya'muru, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, menghendaki kamu. Ini ada 3 hal. Ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba. So yang pertama ni kita lihat adil dulu. Adil dan ihsan ni selalu kadang-kadang kita keliru. Kita kata ihsan ni apa? Bahkan terjemahan tu seolah-olah tulis melakukan kebajikan.
Yang mana ihsan itu lebih luas daripada melakukan kebajikan. So kalau saya bagi satu mukadimah yang mudah, dalam interaksi kita dalam kehidupan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, sesama makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, kalau kita memenuhi hak seseorang, contoh, kita kerja, gaji kita 2,000 contoh. Baik. Gaji kita dibayar 2,000 pada waktu yang dijanjikan, itu adil. Baik. Kerana kita memberikan hak orang tertentu yang telah diperjanjikan setuju pada waktu tertentu dan diberi tanpa mengambil sedikit pun apa yang dia sepatutnya terima, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau saya kata, nampak hari ini Ustaz segak lah, jadi saya nak bagi Ustaz happy sikit, saya bayar hari ini 2,500, lebih sikit. Lebih sikit. Alhamdulillah. Tak ada dalam agreement, tak ada dalam kontrak, tak ada dalam apa-apa perjanjian dan sebagainya. Tapi saya bagi 500 itu adalah ihsan. Ihsan adalah memberikan lebih daripada apa yang orang tersebut haknya. Sama juga kalau kita terbalikkan, ihsan juga kita tidak menerima apa yang sebenarnya hak kita, kita okey untuk terima kurang daripada apa yang sepatutnya kita terima. Itu di sisi kita yang menerima. Masa kita kata bagi, kurang, 1,800 contoh. Tapi Ustaz, saya bayar 2,000. Saya kata tak apalah, 200 ni simpanlah, saya nak 1,800 je. Ihsan. Itu ihsan dari pihak orang yang menerima. Dalam konteks lain, kalau mudah lagi nak faham, adalah hutang. Contoh saya hutang Ustaz 2,000. Tapi sebab Ustaz tengok, ada orang kata kedudukan Ustaz dah tersaingi ni sebagai hero Hindustan. Jadi saya nak kurangkan sikit pressure. Saya kata, Ustaz tak payah bayar 2,000 lah, bayar sekali 1,500 je. So itu ihsan, memaafkan. Baik. So itu ihsan. So ini dua perkara yang mesti diperhatikan, dan satu hadis yang sangat popular, menjadi tunjang kepada Islam juga. Baik. Macam mana ayat ni adalah rangkuman kepada Islam. Ada satu peristiwa Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Seorang lelaki yang tidak dikenali datang. Seolah-olah daripada pengembaraan yang jauh. Kalau di padang pasir mengembara jauh ni akan nampak kesan debu, berkusut masai pakaiannya. Tapi dia datang dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersinar, berkilat rambutnya. Datang duduk dengan Nabi SAW, lutut bertemu lutut. Ini hadis yang popular, kita baca di sekolah, kita baca di meja-meja kuliah. Yang mana dalam salah satu soalan yang ditanyakan oleh Jibril AS. Mula-mula sahabat tak tahu ni siapa ni. Datang tanya Nabi SAW. Nabi jawab, dia pula yang kata betul, Nabi jawab betul. Kau tanya soalan, kau yang betul kan? Betul kan? Yeah. Siapa ni? So Nabi bagi tahu kemudian ini adalah Jibril AS, dan salah satu soalannya adalah berkaitan dengan ihsan. So apakah itu ihsan? Ihsan ini adalah satu tahap di mana apabila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tidak akan dapat melihat dan mengetahuinya. Nabi SAW kata, kamu tahu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. So ihsan secara mudahnya juga adalah lebih daripada adil, kita melakukan sesuatu pada tahap yang paling cemerlang, yang paling baik. So wa ita idzil qurba, kenapa ayat tu terus masuk kepada aspek dan memberi? Kalau dekat sini ita ni atautu, memberi kepada orang yang zil qurba ni, daripada perkataan qarb maksudnya dekat, orang yang paling dekat. Sebab bila kita cerita pasal adil, pasal buat baik, secara mudahnya kita terbayang orang yang jauh, orang kita yang nampak anak yatim, fakir miskin, mungkin sahabat-sahabat kita di Gaza atau orang susah yang jauh. Selalu kita lupa yang paling dekat tu adalah tanggungjawab kita yang paling mustahak. Ya. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, infak kamu dinar yang paling utama adalah pada ahli keluarga kamu terlebih dahulu. Kerana itu tanggungjawab. Anak isteri, mak ayah. Sebab kalau kita bagi ke orang mungkin puji, orang akan mungkin sebut Masya Allah pemurah. Tapi apa yang menjadi tanggungjawab kita yang kita berikan di rumah, yang dalam keluarga kita terdekat ni, kadang-kadang mungkin tak dapat penghargaan. Tapi itu yang sebenarnya menjadi keutamaan. Dan kalau satu sudut kita fikir, kalau kita nak wujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang tidak menzalimi hak orang lain dan berlaku ihsan dalam semua keadaan, dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana setiap unit keluarga yang ada dalam masyarakat tu. So tadi kita sebut tentang soal jenayah yang berlaku di rumah, di sekolah, di banyak tempat yang kita tak pernah bayang boleh berlaku. Itu sebenarnya seolah-olah penanda-penanda aras bagaimana keadaan keluarga-keluarga kita di Malaysia ni. Dan bahkan kalau kita bicara soal kemiskinan, soal penderaan ini, kalau kita fikir, cara terbaik untuk selesaikan masalah ini, orang semua bincang hari ini kan, nak buat ni, nak buat tu, kena buat ni dan sebagainya, kena ban tu, kena orang ni letak jawatan, semua bincang ni. Sebenarnya proses yang paling ampuh, paling kukuh untuk baiki masyarakat ni supaya lebih adil dan lebih ihsan adalah kita semua tengok balik keluarga kita.
Mula dari rumah. Yes. Dalam keluarga kita, kadang-kadang kita bising ni, orang ni zalim, orang ni. Kita zalim pada keluarga kita. Kita kata, oh buatlah ihsan kami gitu gini. Tapi dia tak buat ihsan pada keluarga dia. So cuba fikir, kalau semua keluarga mula berfikir untuk menjaga Dzil Qurba ni, orang yang berada dalam lingkungan dia terdekat ni, kaum kerabat dia, kaum kerabat dia, kita akan menyelesaikan masalah itu secara sistematik sampai kita boleh wujudkan satu masyarakat yang adil dan ihsan. Bahkan ada satu ayat lain saya suka nak cross refer ni. Sila Ustaz. Dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 berbicara soal ihsan juga, tapi Allah detailkan lagi. Surah yang keempat ayat yang ke-36 Allah kata wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirikkan dengan sesuatu apa pun. Kemudian Allah kata wabil walidaini ihsana. Ini kalau kita tengok ni Dzil Qurba ni, ini tahap priority dia ni. Yang pertama ibu ayah. Wabil walidaini ihsana. Wabidzil qurba, sama kan? Orang-orang yang terdekat ni, keluarga terdekat, adik-beradik, wal yatama, kemudian baru anak yatim. Wal masakin, kemudian baru orang miskin. Kerana anak yatim ni lebih memerlukan kerana dia adalah anak kecil yang tidak ada orang melindunginya. Kemudian Allah pergi lagi, wajarithil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. So kita dalam keadaan kejiranan ni, kita kena tengok bukan hanya rumah kita saja, kemudian lepas rumah kita, kita tengok jiran kita. Yang dekat, kemudian yang jauh. Kemudian sampailah ke tahap ke sekolah yang ada dalam taman kita tu. Kita kena tengok anak-anak di sana, PIBG-nya dan semua itu termasuk dalam jiran yang jauh. Kemudian wasahibul jamb, dan sahabat handai ataupun teman-teman sejawat. Tadi kita sebut tempat kerja, kita di dalam perniagaan, dalam pekerjaan. Wasahibul jamb, wabnis sabil, dan orang yang musafir dalam kesusahan. Wama malakat aimanukum, dan hamba yang kamu miliki. Dalam konteks sekarang mungkin hamba sudah tidak ada seperti mana yang dimaksudkan dalam konteks ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang tadi ustaz kata tadi itu bodoh sombong. Dia tidak menerima kebenaran dan dia menolak berlaku ihsan. Dan Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar kata adil ni lawan dia zalim. Zalim ni adalah menafikan kebenaran, termasuk juga dalam konteks ita idzil qurba tadi adalah dia sanggup membuat kerosakan semata-mata nak jaga kelompok dia je. Dia nak jaga kelompok dia, dia menzalimi semua orang-orang lain demi kelangsungan hidup dan juga kehidupan kerabat dia sahaja. So itu mungkin awalnya, nanti kita akan tengok bahagian yang seterusnya apa yang dimaksudkan wayanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Subhanallah, masya-Allah. Lega bila kita rujuk pada Al-Quran, kita tahu di mana kita berpaksikan sebenarnya. Siapa yang kita perlu utamakan. Contoh macam hari ni banyak persoalan hak you, hak I, hak ibu you, hak adik ipar I. Tadi Ustaz dah kupas surah An-Nisa ayat 36. Kita boleh rujuk bersama insya-Allah. Jadi kita dah faham dah aturannya kepada siapa dulu, ibu bapa, keluarga, anak isteri, orang yatim, anak yatim, fakir miskin, jiran jauh dan dekat, rakan-rakan, musafir, barulah yang lain-lain dan sebagainya, hamba dan sebagainya. Jadi dah ada dah aturan, Al-Quran dah susunkan dah, elok, cantik, kemas dah, masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz bercakap tentang ihsan dan sebagainya. Secara ringkasnya, ihsan kalau kita cakap bahasa negara kita, bahasa bunda kita ni, kita akan faham berlakulah ihsan ni, oh kesian, ada empati lah, kita merasai, menjiwai apa orang tu rasa. Kita fahamnya begitu. Tapi tadi Al-Quran dah menjelaskan dengan begitu teliti, dan hadis menunjukkan bagaimana persoalan antara Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW telah menjawab segala pengertian ihsan. Itu cerita dari segi dia punya pengertian, teorinya. Kita nak berlaku ke arah rasa di hati dan tindakan. Hari ni kalau kita lihat macam mana kita faham, kita kadang bila baca berita tu kadang terlepaslah kata, apa nak jadi dengan orang kita hari ni? Apa nak jadi dengan anak-anak kita ni? Jadi macam Ustaz nyatakan, kita mula menyalahkan orang lain dan sebagainya, kita lupa nak lihat orang di belakang kita ni, ahli keluarga kita. Yelah, kita kan serba tahu kan. Macam contoh, saya kata pasal diri saya lah. Pasal diri saya. Kalau salah tu semua orang, yang betul saya seorang je. Itu edisi saya. Na'udzubillah min zalik. Tapi hari ni kenapa Ustaz kita nak fahamkan sifat ihsan ni perlu kita hidupkan. Saya nak mulakan dengan saya dulu. Macam mana perlu saya rasa ihsan ni perlu hidup dalam hati saya? Apa antara benda yang mungkin saya perlu ada mindset dia bercakap diri saya, oh Allah Maha melihat ni, Allah tengok apa aku lakukan. Contoh Ustaz Oh ataupun aku tak boleh buat dia macam ni sebab
Kalau orang dia buat kat aku, macam mana pula? Apakah benda-benda yang perlu saya ingatkan diri saya supaya ihsan tu sentiasa hidup, menyala, menerangi hidup saya, supaya saya tak melakukan benda yang buruk? Saya nak mulakan dengan diri saya dulu. Saya suka bila Ustaz sebut tadi empathy tu. Empathy ni dia beza dengan sympathy. Sympathy ni kita kesian satu lapis lah. Tapi empathy ni kita seolah-olah berada di kasut dia dan merasakan bagaimana kalau aku berada di tempat dia, rasa bagaimana. So ada satu hadis Nabi SAW yang famous, yang selalu kita baca tapi kita tak nampak ianya diamalkan, khususnya di media sosial dan bagaimana kita berdepan dengan isu, iaitu Nabi sebut SAW, tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu cintakan untuk saudara kamu apa yang kamu cintakan untuk diri kamu. Itu empathy tu kan. Kamu harap supaya kalau dia sedang susah, kalau aku harap orang akan sebut apa, orang akan buat apa. So aku juga akan buat perkara yang begitu kepada dia. So daripada situ kalau kita perhatikan, alhamdulillah kita masyarakat yang kesedaran solat, zakat, puasa ni baiklah. Kita boleh sebut secara umum ni sangat baik. Tapi kita juga tak sedar apabila kita tidak ada sifat adil ni, yang mana tadi lawan dia apa, zalim tu kan. Dia sebenarnya boleh buat kita bankrupt di akhirat. Nauzubillah. Kita pergi dengan semua apa yang terzahirnya nampak seperti soleh, seperti amal soleh. Nabi kata satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, dan cara Nabi mengajar ni salah satunya adalah Nabi akan tanya soalan, suruh sahabat berfikir. So Nabi tanya kepada para sahabat, siapa orang muflis? So sahabat kata, siapa yang tak ada mal, tidak ada harta lah, dia muflis lah. Kita pun bila tanya siapa muflis, kita kata tengok kat bank lah, check lah, balance tak ada, muflis lah. So Nabi kata tak, Nabi kata dia adalah orang yang solat, puasa, zakat, tapi dia pergi ke akhirat tu, dia telah memaki orang ni. Nauzubillah min zalik. Man syatama hadza. Kemudian dia telah qadhafa hadza, menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan berat. Tuduhan seksual antara lain. Kemudian menumpahkan darah orang ni. Dan kemudian dia daraba hadza. Semua ini pergi bila sampai ke hari akhirat nanti, semua pahala-pahala dia akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia telah aniaya tadi kerana dia tidak bersikap adil. Dan apabila pahala dia habis, dah bankrupt dah ni, dosa-dosa orang yang tadi tu diambil pula, diletakkan di atas timbangan dia. So bila kita faham hadis ni, kita tahu setiap tingkah laku kita, tindakan kita sebenarnya ada kesan kepada akaun kita ni. Kita tak boleh semena-mena sebut orang ni begini dan sebagainya. Dan dalam suasana isu-isu yang banyak ni, saya rasa 2-3 minggu ni terlalu back to back lah kita kata, bertimpa-timpa dan emosi tu tinggi lah. Kita nak marah lah, nak maki orang ni. Dalam keadaan ni, kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam banyak keadaan kita tak tahu sebenarnya kisah sebenarnya apa, detailnya apa. Kita baru baca tajuk berita, kita baru dapat berita tu kurang 24 jam. Polis pun belum tahu apa, kita dah tahu dah apa yang berlaku. Serba tahu, saya serba tahu. Serba tahu dalam serba bidang. Minggu lepas dia pakar forensik. Forensik. Minggu ni dia pakar pendidikan kanak-kanak. Minggu depan dia pakar dalam bidang lain, dalam geopolitik. So, ini adalah sikap orang. Dalam satu lagi hadis Nabi kata, Thartharun, orang yang paling dijauhkan, dibenci oleh Nabi SAW pada hari akhirat adalah orang yang dia banyak bercakap tentang semua benda dan dia ada sifat bodoh sombong tadi tu. Bila dia cakap, dia rasa dia serba tahu. Dan dalam masa yang sama, bila dia bercakap, dia merendahkan orang lain. Dia kata, orang ni tak tahu buat lah, orang ni tak guna, memang bapak dia tak guna, ini cikgu dia tak guna. Habis 7 keturunan dia sebut. Semua tak guna kecuali dia. Ya, betul. So ini semua karakter-karakter yang tak ada ihsan ni. Nauzubillah. Kerana dia tidak sama sekali merasakan Allah melihat apa yang kamu buat ni. Kamu mungkin tulis komen pakai fake account atau locked account. Selalu pergi check siapa maki aku ni. Locked account dia. Nak kena tu. Dia rasa seolah-olah orang takkan tahu dia. Orang takkan nampak dia, dan dia buat video-video reels dan buat tuduhan-tuduhan palsu menjadi kepercayaan satu negara tentang satu-satu isu. Tapi dia lupa, walaupun orang tak nampak, Allah nampak, dan ini semua akan bawa kepada kebankruptan tadi tu. So ini sifat-sifat ihsan yang kita perlu latih dengan meletakkan, kalau kita berada di tempat orang tu, kau suka tak orang satu negara kutuk kau dalam keadaan dia orang tak tahu pun cerita sebenarnya apa. Contohnya mungkin agak kontroversi, tapi dalam peristiwa yang berlaku soal ada sahabat yang meninggal di atas gunung tu, kita sebenarnya sampai hari ini tak tahu apa sebenarnya full story tu, apa cerita penuhnya, apa konteksnya. Tapi orang dah tulis macam-macam, orang dah maki macam-macam. So saya fikir ini keterlajakan lidah dan jari jemari kita hari ini ni lebih banyak membawa kepada
kejahatan, bahkan dia boleh tergolong dalam kategori tadi. Allah kata wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Tapi yang ini fahsya, munkar dan baghi ini yang seolah-olah disemarakkan dan disebar luaskan dalam keadaan kita semua sebenarnya seorang Muslim dalam banyak keadaan, dan kita ada hati perasaan dan seolah-olah dia berlawan sungguh dengan fitrah kebaikan itu. Itulah dia Ustaz, bila kita baca berita bencana Ustaz sebut pasal yang di atas meninggal di atas gunung tu, dia kerana lintasan tu datang. Dia ada cadangan-cadangan. Ini sebabnya tak guna, contoh kan. Macam ni kita nak berlawan dengan dia, manusia fitrah kita akan ada lintasan itu. Malah kajian saintifik mengatakan bahawa kita ni manusia ada automatic negative thought. Ada 60,000 sinaps akan memberikan pandangan-pandangan tersebut dalam berapa second dan berapa saat. Jadi kita faham itu faktor manusia, belum lagi syaitan ni datang. Cik-tan, checklist akan beri cadangan-cadangan beliau. Jadi kita nak faham sekejap lagi tuan-tuan, kita tidak menafikan kita manusia sempurna betul engkau talib ya, engkau tak ada fikir. Tidak, astagfirullah. Ada kan? Ada Ustaz dia. Cuma bagaimana Islam memegang kita supaya kita tidak terlepas daripada fitrah sebagai manusia yang mendambakan syurga. Kita akan sambung lepas ni insya-Allah. Jenayah seksual ini meliputi kes rogol dan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang merekodkan kes paling tinggi selain membabitkan kes cabul kehormatan, liwat, isyarat lucah, mengedar gambar lucah dan mengintip. Menurut Datuk Muhammad Yusof, masalah jenayah seksual di Kelantan adalah serius dan tugas untuk membendung kegiatan ini bukan hanya tugas polis, sebaliknya semua pihak. Sebab kami ni boleh kan, tunggu nak siasat. Nak cegah macam mana boleh nak cegah kes rogol dan kes sumber haram dan sebagainya, sebab berlaku di kalangan pelajar, di kalangan di rumah sendiri. Kita tak boleh, polisi tak boleh nak menangani kita, tunggu nak siasat. Jadi itulah harapan saya, saya dedah nanti untuk harapan saya agar pemegang terus stakeholder peranan masing-masing. Macam mana mak bapak di rumah itu sendiri, macam mana guru-guru di sekolah berperanan dan sebagainya, ketua kampung, imam-imam dan sebagainya, ketua-ketua masyarakat berperanan. Itulah tujuan saya. Beliau berkata demikian ketika berucap ketika merasmikan program Citra Remaja Unggul di Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Yusof berkata kebanyakan kes rogol di Kelantan membabitkan suka sama suka dan terdapat kes berlaku di rumah sendiri. Lebih mengejutkan, ada kes remaja yang membawa balik lelaki ke rumah untuk melakukan hubungan terlarang dan ibu bapanya sendiri ada di rumah berkenaan semasa kejadian. Urut dada lah kalau kata kita kalau dengar berita ni kan. Dan kita doa sama-sama moga Allah pelihara seluruh ahli keluarga kita, keturunan kita dan orang-orang yang kita kenali di Malaysia dan seluruh dunia, umat Islam terutamanya, terlindung daripada perkara yang mungkar macam ni. Ya, kita faham ada tadi saya kata Cik Tan, Cik Les, ya. Kalau nak mudah kata ini salah Cik Tan, tak selesai masalah. Itu dia buat kerja dia. Kita nak buat kerja kita Ustaz. Kita ada dua perspektif kat sini, two side of the coin. Satu sebagai pemerhati, kita tengok apa nak jadi ni anak ni. Saya dengar, saya difahamkan secara detailnya berita ni adalah yang lelaki ni datang rumah pelajar perempuan ni, kata nak belajar. Mak ayah ni memasaklah, ayah dia buat kerja. Sambil dia kata dia belajar tu, mak ayah ada dalam rumah, dia melakukan perbuatan terkeji ni. Bila dah jadi macam ni, mak ayah dah tak boleh nak bendung kisah ni, dia lapor pada polis sebagai kes rogol. Tapi anak kata suka sama suka. Jadi kita ni kata salah mak ayah, yang mak ayah kata perangai anak lelaki. Jadi benda ni jadi akan bergaduh lah. Dia akan jadi satu perbalahan yang cukup besar dan sebagainya. Ustaz, kita sebagai orang Islam hari ni kita nak perbaiki hal ini. Benda dah berlaku. Macam ni kita nak cegah? Okey. Pertama sekali, kita sebagai individu dan sebagai umat kena terima bahawa ini adalah masalah zaman kita yang kompleks lah. Yang kompleks, yang berlapis-lapis, dan kita tak boleh gopoh untuk lompat dan buat kesimpulan awal atau menunding jari kepada satu-satu orang. Sebab tadi Ustaz sebut Cik Tan, Cik Lis ni semua ni, syaitan dan iblis ni, Nabi kata SAW, al-ajalah minasyaitan. Kegopohan itu daripada syaitan. Syaitan yang akan segera suruh, ini memang macam tu lah. Dia yang bagi tu, bagi tasan tu. Kita pun terus, memang ni jenis orang ni jenis tak guna, ni jenis tak guna dan sebagainya. Tapi kalau kita patah balik sekejap, kita tengok dekat ayat ni, dalam 3 perintah tadi tu ada 3 larangan kan kita sebut.
Dan larangan yang pertama tu wayanha 'anil fahsya. Kalau kita perhatikan pun innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa fahsya dibezakan dengan munkar? Fahsya tu benda yang munkar juga. Tapi fahsya tu selalu diletakkan asing, sendirian dan yang terutama, yang pertama sekali akan disebut. Fahsya ni apa? Adalah kerosakan-kerosakan, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, gambar-gambar, lagu-lagu, apa saja perkara yang mendorong kepada zina. Yang merosakkan harga diri manusia dan keturunan mereka. Okey. So kalau kita patah balik ke belakang, kita lihat suasana zaman hari ini. Mungkin kalau kita cerita 20 tahun dulu tak ada pun macam ni, 30 tahun dulu tak ada pun macam ni. Okey, kita setuju tak ada, tapi suasana zaman ni bagaimana? Hari ini dalam konteks adil, kita kena tanya soalan sebagai ibu ayah, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat, pakcik, makcik, semua dalam dhil qurba tadi tu, ahli keluarga kita, sejauh mana kita adil. Adil tadi apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak orang tersebut seperti mana sepatutnya diterima. So anak-anak kita, mereka dapat tak apa yang sepatutnya mereka dapat? Baik. Perlindungan daripada perkara-perkara fahsyat. Kita yang patutnya lindungi sebab mereka kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak walaupun terlibat suka sama suka dipanggil sebagai rogol statutory. Kerana di bawah Akta Undang-Undang Kanak-kanak, dia tidak boleh memberikan persetujuan. Walaupun kita boleh bincang dalam Islam soal baligh dan sebagainya, tapi pokok pangkalnya sebagai penjaga, kita adil tak kepada dia? Melindungi dia daripada perkara-perkara yang fahsyat. So boleh jadi dalam konteks hari ini, memberikan gadget, memberikan dia akses untuk menonton atau keluar dengan sesiapa saja, itu satu kezaliman. Tidak berlaku adil kepada kanak-kanak tersebut, anak tersebut. Yang mana kita tahu, mana lagi mudah untuk jumpa benda fahsyat ke untuk jumpa benda baik di semua benda-benda yang kita ada ini. Bahkan tadi kalau kita memandu, kita dah semakin menormalisasikan fahsyat ini di billboard, papan tanda, iklan-iklan di jalan, gambar separuh telanjang. Anak kecil tanya, ayah kenapa dia tak cukup kain ke? Kenapa dia nak buka baju depan orang? Dan anak-anak tanya ni sebab fitrah dia tu terusik dengan fahsyat tu. Ataupun kita pergi ke shopping mall, tempat yang paling kerap keluarga dan kanak-kanak pergi di Malaysia ni. Tapi kalau kita pergi, hampir setiap sudut ada gambar-gambar yang fahsyat. Lagu-lagu yang dimainkan, lagu-lagu yang mendorong fahsyat, yang mengglorify, yang mengagungkan soal nafsu dan sebagainya. Kalau ini berleluasa, dia akan membawa kepada kemungkaran-kemungkaran yang nyata yang seterusnya. Yang kita secara akal sehatnya ingkar. Mungkar tu berkaitan ingkar. Soal rogol, soal curi, soal semua ni lah, bunuh. Ni semua mungkar. Tapi ia dinormalisasikan dengan meluaskan fahsyat ni. So di belakang fahsyat ni semua industri-industri syaitan ni lah. Judinya, araknya, semua ni industri-industri yang di hujung tu membawa kepada kerosakan. Bahkan kalau kita patah balik jauh kepada kisah ayah dan ibu kita yang pertama di dalam syurga, syaitan bekerja untuk mereka makan daripada pokok yang dilarang tu, objektifnya supaya pakaian mereka tercabut. Supaya pakaian mereka tercabut. Sebab tu bila Allah turunkan kita ke dunia, Allah kata, kami berikan kepada kamu pakaian yang indah dan kami berikan pesan bahawa takwa adalah pakaian yang paling penting. Dan kalau kita lihat di dalam konteks kita dunia ni, usaha syaitan adalah supaya semakin hari manusia semakin hilang rasa malu. Supaya fahsyat tu menjadi normal. So hari ni kalau tanya anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun, saya memang dalam bidang kemiskinan kanak-kanak banyak berinteraksi dengan pusat pelindungan kanak-kanak remaja, lelaki, perempuan. Mereka mula menonton atau terlihat atau dengan sengaja melihat atau kawan menunjukkan gambar-gambar fahsyat seawal 9-10 tahun. Dan sebahagian mereka melihat itu sebab ayah dan ibu juga melihat. Ditonton secara terbuka di rumah. Filem-filemnya, ciuman-ciumannya, pakaian-pakaiannya, pelukannya, itu dari kecil lagi dia dah mula-mula. Kalau kita masih ingat, mungkin saya sekolah agama lama, laki perempuan laluan pun berbeza, tangga pun berbeza. Bila pertama kali kita keluar ke dunia yang tidak lagi ada pemisahan ini, awal-awal tu macam astagfirullah. Lepas tu dibuka kan. Itu normalisasi. Syaitan akan buat kurang sensitif. So samalah dalam proses ni, bukan tiba-tiba anak-anak ini, jom saya pergi rumah awak, kita buat perkara yang dibuat. Tak. Khutuwatu syaitan susun. Dia memang mula, saya boleh ajak awak macam mana nak buat exam ni. Lepas tu pula mak ayah pula, alah nanti anak saya merajuk lah kalau saya tak bagi. Dia nak belajar je pun. Dia nak belajar je pun. Itu kan naif tu. Ataupun buat tak tahulah. Come on. Kita kena ada common sense, kita kena ada proper
Dan memang dalam konteks Islam ni ada satu konsep nama dia ghirah. Ghirah ni kalau kita terjemahkan dengan simple, nama dia cemburu. Hadis Nabi kata Allah pun cemburu kepada hamba-Nya apabila dia melakukan maksiat. So sepatutnya, khususnya ayah-ayah lelaki, sebab ini tanggungjawab nombor satu lelaki, ayah-ayah, dia kena ada ghirah ni. Ghirah ni adalah protective jealousy. Dia tak boleh senang-senang bagi anak dia jumpa siapa-siapa, anak dia tonton siapa-siapa boleh menghubungi mesej anak dia. Itu baru anak. Kalau isteri apatah lagi. Ramai je hari ni ghirah tak ada. Isteri di tempat kerja keluar makan dengan suami orang, dia suami orang keluar makan dengan isteri orang, bertepuk tampar, bercerita benda-benda yang terbuka, fahsyat. Kemudian kita expect, kenapa masyarakat kita makin macam ni? Memanglah. Sebab kita membiarkan hal-hal ini berleluasa. So kita kena nampak ni, Allah susun ni fahsyat. Kemudian mungkar. Bila mungkar dah berleluasa, dia akan berlaku penganiayaan, kezaliman, al-baghi. Contohnya apa yang berlaku di Gaza ni. Satu dunia tak boleh nak buat apa ni sebab kemungkaran dah tahap maksimum. Dia buat penganiayaan, bunuh anak-anak, merosakkan semua sumber kehidupan ni pun orang masih bermesyuarat. Masih kecam je lah. Tak tahu macam mana nak buat. Sebab kemungkaran melata. Dan alhamdulillah terbuka. Betul. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang yang ada fitrah yang baik, Muslim, non-Muslim, semakin kuat untuk kata kita kena hentikan kemungkaran ini, kita kena hentikan kemungkaran ini. So perlahan-lahan proses ini. So saya fikir sebelum kita berbicara spesifik tentang apa pada anak muda sekarang ni kenapa jadi begini, kita kena tengok apa environment mereka. Kalau kita biarkan apa saja yang mereka boleh tonton tu mereka tonton, apa saja mereka dengar. Cuba saya tanya Ustaz simple je lah. Kalau kita pergi kedai buku, kita pergi, ni orang ramai dah tak baca buku dah ni. Kalau pun kita pergi kedai buku, kita tengok top rank novel, pergi je mana-mana, ambil tengok novel tu pasal apa. Cinta dan erotika. Mesti kena ada babak tu. Barulah dia terjual, maka itu salah satu penanda aras bahawa fahsyat berleluasa. Lagu-lagu yang duduk di carta tertinggi. Saya tak tahu lagu apa carta tinggi, jangan offended kalau mungkin bukan lagu tu. Tapi selalunya ada elemen-elemen. Kalau dari sudut global pun elemen-elemen video music tu mesti kena fahsyat. Filem tu elok dah. Mesti kena ada 1-2 scene fahsyat. Dan dia akan letak tu dekat trailer. Sebab apa dia letak kat trailer? Sebab bila benda tu dekat trailer, menarik orang nak pergi tengok. Sebab tu Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka pun cerita dalam, saya tak ingat buku mana yang saya baca tu, dia cerita secara spesifik soal, kita panggil apa, agenda menyebarkan fahsyat ni, mereka begitu teliti, tahu macam mana psikologi tadi, apa yang akan buat orang suka. So hari ni anak-anak bila membesar, apatah lagi dengan pornografi yang meleluasa ni, melata. Kalau zaman saya sekolah dulu, someone kena seluduk bawa CD lah pergi sekolah. Sekarang ni mereka duduk, mereka tekan 2-3 button. Semua ada dalam tu. So kita ada tanggungjawab untuk berlaku adil. Ihsan itu lebih daripada adil. Macam mana nak, mereka ni dihalang daripada benda-benda yang mungkar ni, fahsyat ni. Apa yang kita kena lakukan on top of that supaya ihsan kita besarkan mereka dalam environment yang selamat. So kalau kita lihat nanti, sebab perasan ayat ni kalau kita patah balik ke belakang daripada baghi, mungkar, fahsyat, dzil qurba tu, apabila sesebuah masyarakat tu semakin melata fahsyatnya, dalam masyarakat tu akan hilang ihsan. Dia akan hilang adil. Dia macam reverse. Semua kemungkaran ni kalau kita tak protect, tak usaha untuk pertahankan, last sekali dia akan wujud satu masyarakat yang tak adil, masyarakat tu akan berantakan. So kita ada tanggungjawab. Memang mission kita di bumi ni untuk melawan semua agenda syaitan. Agenda syaitan ni agenda fahsyat, mungkar wal baghi ni. Nak membawa kita ke neraka. Lakum adu mubin. Allah kata ini musuh kamu nombor 1. Kamu lawan dengan dia. Dan semua orang yang enable, yang membolehkan agenda syaitan ni semakin melata, kita mesti lawan. Masya Allah. Ini tanggungjawab kita bersama. Jadi mungkin mak ayah yang kat rumah tu, atuk nenek juga yang menonton, kita fikir sama-sama, bawa berbincang ahli keluarga. Kadang benda-benda macam ni kita jarang nak bincang, duduk sekali bincang pasal ni boleh, ni tak boleh. Saya ingat lagi pesan ni arwah nenek saya pesan, dia kata, Lip, kalau jaga anak perempuan ni, seorang anak perempuan, lebih senang kau jaga 10 ekor lembu. Saya terkejut. Nenek saya orang Melaka, dia kasau sikit lah, Ustaz. Jadi bila saya fikir balik, betul. Kadang anak hari ni dia nak macam orang lain. Anak orang lain boleh je, pergi belajar je pun. Jadi kita ni kena tengok rumah mana nak pergi. Ni minta maaf berceloteh sikit ya. Rumah mana dia pergi. Kat rumah tu ada tak abang ataupun adik kau? Sudah pasti ada kaum lelaki. Jadi jangan, kalau kata baik anak lelaki ke anak perempuan, jangan benarkan mereka mudah-mudah tidur rumah orang. Rumah kamu tak ada bantal, tak ada selimut ke? Ada. Pergi cukup masa kamu balik. Kan? Itu saya kira bab belajar ni itu menjadi satu, nak bukan kata nak alasan lah.
boleh je belajar kat rumah. Bahkan itu mengingatkan pada hadis, seorang anak muda datang jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, aku nak berzina, boleh tak?" Satu, kita tengok dia boleh datang jumpa Nabi dan tanya soalan tu. Maksudnya Nabi mendengar semua keluhan dan perasaan anak kecil, anak muda. Tapi Nabi juga fikir macam mana nak psikologi nak bagi dia rasa. Tadi kita sebut nak jaga anak perempuan, anak lelaki pun susah juga nak jaga, betul? Macam mana nak bagi dia fikir jangan buat aniaya pada mana-mana orang. So dia tanya, kalau ada orang nak buat benda yang kau fikir ni pada ibu kau okey tak? Dia kata tak, okey Rasulullah, tak boleh. Kalau ada orang nak buat macam tu, nak berzina dengan kakak kau, adik-beradik perempuan kau okey tak? Kita tak. Lepas tu Nabi kata, macam itulah orang yang kau fikir tu, dia adalah adik-beradik someone, anak someone. So Nabi ajar supaya empati tadi, ihsan tadi, fikir jauh lagi. Takkan aku nak nodai, nak rosakkan anak orang. Dalam masa yang sama, fahsyat ni, para ulama tafsir kata, dia bukan hanya merosakkan diri, dia merosakkan masyarakat. Ada benda yang kita buat dosa tu, dosa peribadi, rosak diri kita ya. Tapi fahsyat ni dia bukan hanya rosak diri, dia akan rosakkan orang lain. Dan bahkan dalam banyak keadaan anak luar nikah yang lahir daripada hasil perzinaan ini, banyak kesusahan yang mereka tanggung. Bukan salah mereka pun. Ya, mereka terpaksa tanggung, dibuang, tak diterima masyarakat, menerima aib sepanjang hidup mereka kan. Psikologi dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Adakah kita perlu berehat sekarang ataupun belum lagi? Ya, faham. Jadi Ustaz, siapa pun nak dengar sebab sedap dengar Ustaz punya perkongsian, masya-Allah tabarakallah. Dan kita nak fahamkan Ustaz, dalam kita nak berlaku adil kepada diri, insya-Allah keluarga kita akan jaga ni, protect, jaga betul-betul ni keluarga kita. Bab keluarga kita, kitalah yang paling adil, terbaik. Tapi bab keluarga orang, itu keluarga dia, saya tak perlu masuk campur. Yang penting keluarga saya. Bila bab adil ni Ustaz, kan kita sampai satu tahap tak payahlah ambil tahu hal orang. Kita jaga keluarga kita, diri kita. Betul pada satu tempat. Tapi bab-bab fahsyat tadi macam Ustaz katakan, kita perlu ambil tahu juga jiran dan sejauh mana Ustaz kita boleh ambil tahu pasal hal orang. Kita takut dilabelkan sebagai engkau kain sendiri koyak, dah sibuk dah jaga busybody pasal orang lain. Kita risau yang itu. Macam mana Ustaz? Okey, perkara ni memang ada thin line. Kita panggil garis halus yang kadang-kadang kita pun tak pasti. Kita boleh masuk campur ke tak boleh masuk campur dan sebagainya. Contohlah, kita tinggal di satu apartmen, kita dengar orang bergaduh suami isteri ataupun memukul anak, tergajang sampai pecah cermin semua. So, kita boleh masuk campur ke tak boleh masuk campur. So, ini antara area yang kita kena lihat dengan teliti. Tapi satu aspek, kita ni makhluk sosial. Konsep kita tinggal hanya fikir family kita ni konsep baru. Dulu, orang-orang di kampung tu semua melihat semua anak-anak tu sebagai anak-anak mereka. Betul Ustaz. Saya dulu kecil-kecil, kau cucu siapa? Kalau main kat longkang, siap. Kalau kau sebut nama mak ke atuk kita, cepat kemas balik. Hari ni fenomena kemodenan ini yang semakin individualistik dan hanya fikir diri sendiri ni fenomena baru. Dulu it takes a village to raise a child tu. Makcik, pakcik, jiran, semua tu dia orang layan kita macam dia orang tu mak ayah kita. Dia boleh sesah kita juga Ustaz kan? Ya, betul. Dan itu mereka lihat sebagai tanggungjawab bersama. Bukan anakku, bukan anak kau, tapi anak kita. Sebab kita membesarkan masyarakat dalam kampung kita ni. So satu mindset yang penting adalah kita makhluk sosial yang kita hanya boleh menjaga kesejahteraan semua orang kalau kita boleh tengok semua sekaligus. Kalau kita hanya fikir anak kita akan hidup nanti masuk ke dunia realiti juga. Kalau dunia realiti tu kita biar dia rosak, dia takkan boleh tampung pun dunia realiti tu. So satu sudut jangan fikir, oh ini aku jaga anak aku sudah, sebab semua kebejatan fahsyat ni lah sekali dia akan masuk rumah kita juga. Kalaupun kita cuba lari dan tidak melakukan apa-apa di dalam masyarakat. Yang kedua adalah perhatikan. Ada perkara yang melibatkan kita panggil private life seseorang. Mungkin kisah-kisah antara dia dengan suami dia. Benda-benda yang private itu kita jangan masuk campur. Oh, kau gaduh dengan suami kau ni pasal apa sebenarnya? Cuba kau cerita. Itu kan jangan masuk campur. Itu bukan urusan kau. Itu yang pergi buka kain orang tu. Okey. Tapi kalau urusan yang terlihat pada zahir, berlaku penderaan, berlaku kasaran lah. Kita nampak, mak ayah dia ni tak ada kat rumah, mungkin pergi umrah ke apa, tapi anak dia dah start bawa orang balik rumah. Kita kena busybody, kita kena tanya, mak ayah, ini siapa yang datang ni? Saya nampak anak kamu di rumah sekian-sekian. Lepas tu kita nampak, dia ni dah mula hisap ke ni? Nampak macam keluar dengan kawan-kawan yang ajak dia pergi. So kita kena saling ambil berat, bukan sebab kita nak busybody kata, anak kau ni tak guna. Tak, kita nak kata, saya concern pasal anak awak ni. Saya nak dia dilindungi daripada pengaruh-pengaruh buruk. So kita kalau di pihak mak ayah yang orang lain nasihatkan kita, cuba tengok anak tu nampak, janganlah ambil tu macam orang nak
menghina atau orang nak kritik kita, anggaplah itu sebagai orang nak tunjukkan keprihatinan, nak bantu sama, tolong kita ni dalam keadaan yang kita mungkin kurang masa atau perhatian, ada orang lain tolong. Sebab tu dalam konteks salahkan guru ke salahkan mak ayah, kenapa nak salahkan salah seorang? Kerjalah bersama-sama, memang itulah cara turun-temurun pun. Mana ada kita anggap okey pergi sekolah, ini semua urusan sekolah yang jaga. Kita pajak kita bagi kita serah anak kita subkon kepada cikgu pula kan. Dan demikian juga cikgu juga ada tanggungjawab dia dalam aspek tertentu, dan mak ayah ada tanggungjawab dia dalam aspek tertentu, dan kita kena work together lah, kerja bersama, dan matlamatnya mestilah sama-sama mewujudkan kampung yang sejahtera tadi tu, village. Subhanallah. Subhanallah. Saya suka bila Ustaz nyatakan bahawa kita perlu kerja bersama-sama. Itu susah kita nak buat hari ini sebab kita hanya bekerja untuk diri kita saja. Yang itu kita nak fahamkan konteks. Dan saya teringat pesan Bonda Prof Muhaya bila kita ada Ihsan ni, dia ibarat saya ingat lagi Prof tanya saya, nak tak rasa agak-agak bayangan haruman syurga? Rasa macam mana agaknya belajar rasa bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Jadi bila kita belajar tu, jadi kita tak ada rasa iri, rasa dengki dan sebagainya. Itu kita perlu terapkan. Dan selepas kita berehat nanti ni Ustaz dan para penonton semua, kita nak belajar sebenarnya kita dalam dunia yang acah-acah suci, acah-acah di media sosial yang empat segi ni, kita kongsikan kebaikan saja. Kita bukan nak nampak baik. Macam mana sebenarnya kita nak jadi baik dengan sifat ihsan ni, betul-betul dia bercambah dalam hati. Bukan sekadar talik depan TV host dia baiklah, keluar tu kau tak tahu dia cerita dia na'uzubillah min zalik. Jangan kan. Jadi kita nak sambung lepas ni, berat seketika kembali lagi insya-Allah dengan ihsan di hati dan tindakan insya-Allah. Menerusi jumlah itu, sebanyak 50 kes rogol dan 5 kes sumbang mahram melibatkan mangsa di bawah umur. Datuk Muhammad Khairi berkata, pengaruh media sosial juga dipercayai antara punca yang menyumbang kepada statistik kes berkenaan. So benda ni merangsang ke arah melakukan trigger ke arah benda-benda yang terjebak pada benda-benda yang tidak baik. Sebab mungkin ada yang tidak berpendidikan, tidak sekolah, dan mereka mudah terpedaya apabila kan ada media sosial yang menjadi yang mencari kerakan. So baru berjumpa, baru saja berkenalan sebulan, 2 bulan atau seminggu dah berani untuk berjumpa. Media sosial memainkan peranan lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program keselamatan jalan raya Pusat Pengajian Tinggi Negeri Terengganu di Universiti Malaysia Terengganu. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Khairi berkata pihaknya memandang serius kes tersebut, khususnya melibatkan mangsa bawah umur, yang akan terus mengekang jenayah ini melalui tindakan penguatkuasaan yang tegas serta siasatan menyeluruh. Allah, saya kalau dengar berita-berita macam ni, dia jadi macam sakit kepala. Lepas tu kita tak sabar nak balik sebab nak ceramah kat anak kita kan. Tengok ni kan. Jadi Allahu Rabbi, tak tahulah, mungkin faktor usia kita semakin meningkat. Kita, ya Allah, kita nak anak-anak kita ni faham. Kadang tak bagi media sosial, tak bagi telefon, orang lain ada. Kita pun faham kita kerja. Kalau dulu anak-anak kita ni pukul berapa balik sekolah, dia dah main kat tepi. Kita ni main kat padang kan. Maghrib sebelum azan dah kena balik. Kita ada masa bersama kawan-kawan bersosial dan sebagainya. Hari ni anak-anak kita tak keluar rumah. Itulah hidup dia. Anak kita pun, ni saya nak tanya tuan-tuan, anak cucu kita boleh hidup dalam rumah, tak keluar bilik pun. Dia minum makan je nak keluar bilik. Kalau tidak, dia ada telefon, dia boleh hidup. Yang penting ada wifi dan password. Jadi kita tak nak begitu. Dalam hidup hari ni, tadi kita dengar apa yang dikatakan oleh pihak polis. Media sosial ini antara, saya tak boleh katakan macam mana ini antara punca lah di mana banyaknya perkara-perkara yang boleh masuk dalam fikiran kita tadi. Antaranya mangsa rogol adalah berusia 6 tahun. Ini adalah mangsa termuda direkodkan daripada bulan Januari hingga September. Na'uzubillah min zalik. Budak 6 tahun, budak. Dan 70 kes rogol dan sumbang mahram telah pun direkodkan sepanjang Januari hingga September. Ada mula sakit kepala dah. Jadi na'uzubillah min zalik, benda dah berlaku. Ustaz, macam mana kita nak cari solusinya tanpa menunjuk jari? Kita mulakan dengan diri kita dulu. Yang paling terdekat adalah diri kita, ahli keluarga kita. Di manakah boleh kita lakukan? Dan kita kalau boleh bukan nak nampak baik, kita nak betul-betul jadi baik.
Okay. Pertama sekali, sebagai harapan, semua masalah ni ada solusi. InsyaAllah. Semua masalah ni ada solusi. Nabi kata SAW, semua penyakit ada ubat kecuali mati. So, jangan kita rasa seolah-olah habis dah gelap, kita tak boleh nak baiki dah keadaan ni. Tak. Bahkan seorang anak yang telah membunuh anak yang lain itu pun, kita kata rahmat Tuhan masih luas, terbuka. Kita baca hadis tu kadang-kadang orang tu bunuh 99 orang, kemudian dia nak taubat, Allah terima dia masuk syurga tu. Kita tak dapat nak terjemahkan hari ni bila kita tengok budak ni pergi bunuh orang, patutnya dia memang tak ada harapan lah. Tapi kita tak dapat lihat dia budak lagi. Dia telah dipengaruhi dengan benda-benda yang buruk ni. Okay. So harapan tu masih ada. Yang kedua, kita kena diagnose masalah ni. Kita tak boleh hanya treat the symptom. Kita kena pergi kepada dasar. So, seperti mana kita sebut tadi, salah satu aspek berlaku adil kepada anak-anak generasi kita sekarang ni termasuklah menafikan ataupun menghalang mereka daripada dipengaruhi lah. So, ada satu buku yang sedang dibicarakan di satu dunia dan telah mempengaruhi beberapa negara untuk mengharamkan social media untuk 16 tahun dan ke bawah. Australia dah haramkan dah. Ada beberapa negara yang sudah membuat keputusan yang sama. Sebenarnya Malaysia juga sedang mempertimbangkan option itu. Kenapa? Kerana ini fenomena baru yang hanya bermula kurang 20 tahun. Kerana statistik menunjukkan bermula 2010-2011 tiba-tiba depression, masalah sosial, anxiety dalam kalangan anak-anak muda menaik mencanak. So pengkaji-pengkaji sains sosial ni kata apa berlaku ni? Kenapa ada berlaku drastic change ni? So lalu mereka pun pergi dan melihat semua data bukan hanya di negara-negara barat, bahkan di seluruh dunia mereka dapati, oh kita jumpa dah. Salah satu tema yang konsisten ni dalam kenaikan kadar ni adalah penggunaan social media dalam kalangan anak-anak bawah 16 tahun. Kenapa? Umur itu secara spesifik kerana di sebelakang semua aplikasi social media yang kita pakai ni, walaupun ada manfaat yang kita sedang nikmati sekarang pun kita sedang menggunakan platform ini, tapi belakang tu ada engineer-engineer yang bekerja di kasino yang telah di-hire oleh syarikat-syarikat ini untuk mewujudkan satu tahap ketagihan yang luar biasa kerana ekonomi mereka, penjanaan duit mereka adalah pada selama mana kita menggunakan benda ni sampai lupa benda lain, selama itulah dia adalah attention economy nama dia. Makin lama kita guna, so dia akan buat semua features tu supaya kita akan lebih lama. So kita tak bergerak. Kita akan duduk, baring. Itu menyebabkan masalah kesihatan fizikal dah. Banyak obesity, banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung dan sebagainya sebab tak ada movement. Yang kedua, kesihatan mental sebab kita constantly compare dengan orang dan kita bersaing dengan orang. Tadi kita katakan, kita tak nak jaga anak-anak kita ni secara bersama sebab kita anak-anak kita ni, sebab anak aku kena menang lawan anak kau. Itu mindset bertanding. Jadi piala anak kita ni. Ya, sedangkan anak kita ni kalau kita lihat kita membesarkan mereka sama-sama untuk suasana yang lebih baik. Bukan kita nak bertanding nak kalahkan anak siapa, kita nak selamatkan semua anak-anak ni, semua anak-anak kita. Kerana anak kita besar nanti nak kahwin pun dengan dalam kalangan orang-orang yang ada dalam kalangan ni lah. Kamu fikir apa, kamu nak kahwin dengan alien ke? Kamu kena kahwin dengan keluarga akan berkembang dengan anak-anak yang ada. So saya tak sempat nak, saya cadangkan buku ni The Anxious Generation, generasi yang gelisah tajuk dia, Jonathan Haidt. Buku yang diterbitkan tahun lalu, mendapat liputan yang luar biasa, number 1 bestseller New York Times. Masya Allah. Dan buku ni ada 4 prinsip lah dia kata. Kita kena pindah daripada phone based child kepada play based child. Anak-anak kena bermain di luar, jangan bagi mereka unlimited access internet dan gadget tanpa had. Kemudian mereka perlu dihalang sama sekali daripada menggunakan social media di bawah 16 tahun. Dia kata ibaratnya macam kita bagi budak 10 tahun arak. Okey je mabuk nanti okeylah, lepas mabuk kamu okeylah balik. Kita bagi ke? Kita bagi budak 10 tahun bawa kereta. Sekarang ni kereta dah banyak yang EV dah, teknologi tinggi, dia takkan langgar. Kita bagi dia bawa kereta 10 tahun. Tak, bahaya. Kenapa? Tapi kita kata social media tak apa, okey. Sedangkan segala fahsyat dan mungkar tu boleh sampai kepada dia. Kita kata jangan keluar seorang-seorang nanti orang colek. Tapi kita letak dia seorang-seorang dalam bilik social media, bersama media sosial. Dan dia dicolek pemikirannya, perasaannya dan segala. Tadi pun pihak polis kata dia baru kenal 1 hari dia pergi jumpa. 2 hari dia pergi jumpa. 1 minggu dia dah pergi ambil bilik dan sebagainya. Itu semua datang daripada ketidakbolehan dia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk kerana dia masih kanak-kanak. Dan dia dipengaruhi dengan ketagihan dan sebagainya. So itu 2 perkara yang paling kurang lah. Cuma dia ada cadangan lain. Tapi ini semua usaha kolektif lah. Dia kata wujudkan sekolah yang bebas daripada benda ni.
screen. Ya. Dan ada banyak cadangan-cadangan dalam buku tersebut. Kita bacalah buku tu. Buku tu perlu dibaca. Dia kalau boleh nak dengar je Ustaz cerita. Perlu diusrahkan, perlu di assalamualaikumkan. InsyaAllah. Dan saya yakin apa yang terkandung dalam buku ni telah pun dikupas dengan begitu terperinci daripada ajaran kita Islam, daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dan pasti ianya bercambah daripada apa yang telah pun diajari. Bahkan dalam buku tu ada satu bab yang dia tak plan nak tulis, iaitu bab spiritual. Dia kata saya tak plan nak tulis bab ni, tapi di hujung tu dia kata akhirnya spirituality, kerohanian, keagamaan ini akan melindungi anak-anak kita daripada pengaruh-pengaruh fahsyat dan mungkar yang berleluasa hari ini. Dan itulah sifat ihsan kan? Itulah sifat ihsan. Sehingga anak-anak membesar dengan rasa bertuhan, diperhatikan dan diawasi Tuhan. Dan subhanallah, sebab tu Ustaz, dalam Islam ni, kita ingatkan Islam ni, dia bila bab muncul Islam ni bila berlaku apa tahu? Nak lahir anak, kena panggil ustaz ni, panggil Ustaz Azlan lah, tahnik. Kalau kata nak nikah, boleh panggil Ustaz Azlan? Boleh. Saya datang makan jamuan je. Bukan menikahkan lah, bukan qadi Jadi kalau kata bab urusan itulah, masa itulah datangnya ustaz kan. Kita pun dimomokkan dalam drama-drama kita, tang tulah baru nak munculnya nilai-nilai Islam. Kalau tidak selain tu memang Hollywood, Bollywood dia baginya kat situ. Adakah Islam ni hanya agama ibadah saja? Itu masalah Bani Israel yang Allah sanggah dalam ayat-ayat ni, yang kemudian ni sebab mereka jadikan ia sekadar hukum hakam, bukan cara hidup, bukan pemikiran. Jadi macam mana kita nak fahamkan Islam ni adalah cara hidup, a way of life sebenarnya? Kadang-kadang salah satu faktor yang menyebabkan kita beranggapan agama ini sekadar hukum hakam ni adalah kerana kebanyakannya dia ajar begitu. Sedangkan kalau kita lihat penghayatannya tu jauh lebih tinggi, sebab kalau kita baca sirah Nabi SAW, fasa sirah yang lebih panjang tu 13 tahun di Mekah tu adalah pembinaan pemikiran, perasaan, keimanan. Tak ada banyak hukum hakam. Semua hukum hakam tu datang lewat kemudian. So itu proses yang bahkan anak-anak saya pun agak gusar kalau kita daripada umur 7-8 tahun yang kita emphasize ajar ke anak-anak tu hukum hakam. Kadang-kadang dia pun macam, kenapa saya kena buat ni? Dan bila ditanya soalan, dosa, jangan tanya soalan. So cuba bayangkan kalau kita membesar tak boleh tanya soalan ni hukum hakam, so dia akan rasa ini apa ni? Ya, menafikan hak sebagai manusia yang memang akan bertanya kan. Sedangkan itu Quran kata tak fikir ke, tak tadabbur ke, kamu tak membandingkan ke, kamu ada option lagi baik ke? Quran suruh berfikir. So sebaliknya kalau anak-anak membesar, kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi tidak memulakan dengan mengajar hukum hakam kepada anak-anak. Nabi ajarkan cinta, Nabi ajarkan kepercayaan, Nabi ajarkan akhlak, Nabi ajarkan Tuhan, kenal Tuhan. Nanti di belakang tu baru Nabi ajarkan tentang hukum hakam. Apabila mereka melangkaui usia, nak masuk ke usia remaja tu, baru hukum hakam tu diberikan keutamaan. Sebelum tu adalah hubungan, relationship dengan Tuhan, kenal Nabi, siapa Nabi, kenapa orang Islam buat macam ni, kenapa orang lain buat begitu, kenal dulu kehidupan. So saya fikir sirah akan membantu kita memberikan aspek manusiawinya macam ni. By storytelling sebab dalam Al-Quran pun banyak kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah ni diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh macam kisah Nabi Yusuf kan, sebaik-baik kisah yang ketika Nabi, saya rasa Ustaz cerita juga, saya tengok dalam Ustaz punya salah satu tadabbur. Saya memantau saya diperhatikan. Diperhatikan Ustaz. Di mana Ustaz ada kongsikan bagaimana kisah Nabi Yusuf AS itu memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan dua orang kata orang tu puncak ataupun penyokong utamanya. Betul. Jadi boleh tak kita nak fahamkan Ustaz, ada tak kisah-kisah barangkali para nabi, para anbiya, kisah para sahabat barangkali, apa saja kita boleh ambil menjadi perumahan kita? Sebab apa yang ada di mata kita Ustaz, kisah-kisah daripada barat, daripada punca-punca yang kita kata inilah cara hidupnya, sebab itu yang kita dipertontonkan, anak-anak kita pun tengok benda yang sama. Walau ada banyak lagi kisah baik yang kita boleh kongsikan. Kalau kita perhatikan, semua kisah-kisah para Nabi ni, termasuk sirah Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah kisah orang-orang yang sedikit, yang ada sifat ihsan, mereka bekerja, yang sedikit ni berjaya mengubah masyarakat yang besar itu. So, dalam keadaan kita mungkin rasa, masalah banyak sangat ni, melata ni, tak boleh nak buat apa dah. Tak. Orang yang baik, dia kumpul sama-sama dia melakukan usaha yang baik, yang sedikit itu akan berkembang dan InsyaAllah dan akan memperbaiki. Sebab tu kita ada kisah pelbagai jenis masyarakat yang para Nabi ni hadapi. Ada masyarakat gay dan lesbian, fahsyat lah. Kaum Nabi Lut AS. Memang ada sebahagian kisah tu diakhiri dengan azab. Sebab dah ajar, dah tunjuk dah semua benda ni, dan mereka tidak mahu berubah. Orang yang baik tu diselamatkan, yang ni diazab. So, kisah-kisah tu juga memberikan kita amaran yang keras lah. Jangan sombong. Jangan kamu fikir tak ada pengakhiran.
sebahagian orang yang terlibat dengan fahsyat dan mungkar ni kerana kemaruk kebendaan dan materialism ni, diingat hakikatnya dunia ni sahajalah, tidak ada kehidupan selepas ni. Ya. So ayat itu juga memberikan amaran. Ayat tu bukan datang nak kata Tuhan ni asyik marah. Ayat ni bagi kita arahan, bagi kita peringatan, Tuhan ni Maha Pengasih. Tapi kalau kau terus bodoh sombong macam ni, di hujung nanti kamu akan kenalah. So kita kena belajar sirah, ajak anak-anak kita sirah. Bahkan bukan anak-anak saja Ustaz. Kalau kita tengok orang yang baru masuk Islam pun, kalau dia baru je masuk Islam, kita terus kepung dia dengan hukum hakam, dia rasa lemah, dia macam tak boleh dah. Tekanan lah. Dia kata, saya tak boleh lah, saya rasa. So, betul. Prosesnya sama, kena bagi masa untuk menghayati, mendalami. Kemudian sebab tu pengharaman arak. Arak meleluasa waktu zaman Nabi. Adakah dia haramkan secara sekaligus? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau haram arak tu sekaligus, tak ada siapa akan berhenti minum arak. Ya. Sama macam kita sekarang ni. Kalau kita kata tiba-tiba semua orang tak boleh pakai social media. Macam orang dulu minum arak lah kot. Mana mungkin. Tutup wifi pun macam tak ada oksigen lah. Kan? So dia ada tahap dia. Dia ada control mechanism dia. Macam mana nak wujudkan situasi supaya kita boleh berada dalam keadaan kita tidak dipergunakan oleh aplikasi ini, tapi kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang baik dan yang benar lah. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita tidak digunakan. Ini penting Ustaz. Sekarang ni penting. Saya boleh katalah Ustaz, duit tunai pun kita dah tak bawa sangat dah. Kalau kata TCC wallet pun insya-Allah selamat, lesen kat sini, IC kat sini. Betul. Jadi gadget yang 4 segi ni yang Allah ialah yang diciptakan oleh manusia, dia sepatutnya membawa lebih banyak kebaikan. Berapa ramai masuk Islam sebab betul kan? Ada banyak kebaikan. Kita tak salahkan 100%. Cuma ia ibarat orang selalu buat istilah ginilah, kalau pisau tu berada di tangan yang betul, dia akan membawa manfaat berbanding pada kalau diberikan pada tangan yang salah, memang mencari kepada keburukan. Dan hari ini kita nak fahamkan Ustaz juga, pada masa yang sama kita berada dalam satu lautan, saya kira, emosi. Semua orang nak melepaskan, meluahkan rasa emosi, nak menyalurkan emosi tu, tak tahu macam mana. Yang mungkin membunuh kerana dendam sampai dia terlintas untuk membunuh. Contoh Ustaz ni, kenapa sampai membunuh? Sampai boleh bawa pisau ke sekolah contoh. Baru kes yang baru ni, yang isteri dikelar, anak umur 11 tahun dibunuh. Kita nak fahamkan tahap emosi mana sehingga dia boleh membuat satu tindakan tersebut. Sebab tu hari ini kita nak beri tumpuan kepada ihsan dan tindakan. Adakah kita faham, kita marah, kita geram, kita dendam, di mana ihsan tu boleh membantu untuk kita menahan daripada meluahkan benda yang kita tak boleh lakukan. Kita tak nafikan ramai juga yang berada ataupun yang menonton ni, dia boleh menahan sabar dia. Dia bukan tak marah, dia marah. Kalau boleh dia tangan dah. Tapi dia sabar. Ihsan tu ada. Emosinya sama, situasi yang sama mungkin berlaku pada orang berbeza, menghasilkan tindakan berbeza. Jadi kita nak ihsan tu berada kat situ sebagai benteng Ustaz. Macam mana kita nak hidupkan ihsan dan ambil tindakan supaya di hati tu wujud ihsan menyemai, hidup subur, dan dia berlaku dengan keadaan sabar, redha dan sebagainya. Kalau dalam suasana yang kita lihat dalam sirah pun, ada sahabat yang emosional, ada sahabat yang mengamuk, ada sahabat yang dah masuk Islam lama masih minum arak, ketagihan. Ya, faham. Nabi bila sahabat tu disebat, sahabat ni kata, laknatlah dia ni, asyik minum dah berapa kali dah. Nabi kata, jangan kamu sebut demikian. Dia cintakan Allah dan Rasulnya. Ada wanita yang datang mengadu dia berzina tu pada zaman Nabi ada kat situ tu, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kemudian tangguhkan, bagi anak dia membesar dulu, menyusu dulu dan segalanya. So saya fikir satu, kita kena wujudkan suasana masyarakat yang lebih berkasih sayang, yang lebih bersangka baik dengan orang. Sebab kalau suasana tu adalah kita tahu kita tak rasa selamat, kita always judged, orang asyik judge kita. Kita buat satu benda, orang judge. So kita rasa tak selamat nak cerita masalah kan. Sebab kita pendam seorang-seorang, kita duduk dan bermain dengan emosi kita seorang-seorang, dan akhirnya berlakulah outburst yang tak sepatutnya tu. So saya fikir wujudkan masyarakat yang lebih berkasih sayang itu bermula dengan keluarga. Kalau bolehlah balik ke rumah, kita cubalah. Saya pun samalah masalah juga. Kalau kita cuba, bila kita balik rumah, anak-anak kita balik, kita disambut kita kan. Jangan kita ada distraction. Kalau saya ingat masa ayah saya balik kerja waktu saya kecil dulu, tak adanya balik-balik dia still tengok satu benda, dia balik tu dia dah bye-bye, fully available untuk kita. Betul, kita naik atas badan dia, duk pijak kaki dia, duk tengok TV sama ke apa ke. Kita rasa kebersamaan tu membuatkan, sebab manusia ni emotional being kan. Kalau emosi kita tangkinya cukup, rasa disayangi, rasa diberikan perhatian,
InsyaAllah, insyaAllah. Dan bila Ustaz sebut tadi, macam mana kita nak latih tu, saya fikir dia adalah true relationship, true mentor-mentor yang baik lah. Di rumah ada mak ayah, pergi ke sekolah ada guru-guru yang betul-betul invested, melaburkan tenaga masa. Memang kalau kita tengok, kita kenang guru-guru yang kita sayang dan rindu hari ini adalah guru-guru yang dia ada masalah dia, tapi dalam keadaan dia ada masalah dia, dia fikir tentang kita dan dia membimbing kita. Demikian jadi juga ihsan kita. Kawan-kawan yang kita sayang ni, bukan kawan tu sebab dia paling handsome, paling Bollywood muka dia, atau paling banyak duit dia. Kita pun tak pernah kisah kawan tu harta dia banyak mana. Tapi kenapa kita jadikan dia kawan baik? Sebab kita tahu dia dengan kita, dia ihsan. Dia mendengar, dia memberikan nasihat yang baik. Betul Ustaz, setuju. So dalam semua keadaan sebenarnya, kalau manusia-manusia ni menjadi lebih ihsan, lebih baik, mewujudkan ruang yang selamat untuk semua orang, insyaAllah anak-anak ni, siapa-siapa pun, bahkan orang-orang yang telah melakukan, saya tidak akan menjustifikasikan jenayah mereka. Itu salah. Itu mesti dipertanggungjawabkan. Tapi orang yang buat kesalahan tu ada harapan tak? Ada. Mereka boleh berubah jadi baik tak? Boleh. Mereka boleh berubah jadi lebih baik. So kita berikan ruang itu supaya mereka dipimpin balik, diberikan jalan supaya mereka boleh kembali. Ramai perbanduan, saya baca report kajian, kembali semula ke penjara kerana mereka bila masuk dalam masyarakat tak nak terima mereka dah. Mereka dilabelkan, kau ni banduan. Jadi penjara dia rasa tempat dia diterima. Bila dia pergi ke masyarakat, dia rasa itulah di penjara. Dia balik ke penjara, dia rasa itulah kehidupan dia. Allah. So kita ada tanggungjawab secara kolektif mewujudkan suasana yang baik supaya kita sama-sama dapat kurangkan masalah fahsyat, mungkar dan kezaliman ni dengan kita meningkatkan keadilan kita dan ihsan kita, khususnya wa ita'idil qurba, dalam kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita. So jaga staf kita dengan baik, jangan zalimi. Jaga anak-anak kita, masa mereka, perhatian mereka, jangan zalimi. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Anak-anak kita tengok bagaimana kita memperlakukan ibu ayah kita, nanti dia juga akan perlakukan kita yang semuanya diperhatikan, sentiasa diperhatikan. Jadi apa yang perlu kita perbaiki sekarang dalam saat ini, apa yang kita boleh pelajari daripada apa yang Ustaz dah kupas dari Al-Quran dan hadis adalah menjaga emosi, menghubungkan emosi. Masya-Allah. Dan emosi ni bukan semestinya perlu ada pertalian darah. Contoh kadang kita, mak ayah kita ataupun orang terdekat kita, kita tak boleh dengar dia punya nasihat. Rasa macam tak ada, kita panggil tak ada chemistry, tak ada connection. Tapi bila ustaz kita, jiran kita, orang yang kita percaya, kadang-kadang kita boleh dengar kawan kita nasihat kita, nasihat yang sama. Kalau isteri kita cakap dengan kawan baik kita cakap, dia lain bunyi dia. Kan? Lain kita terima. Kalau kawan kita terima. Kalau isteri kita macam awak yang macam sebetahu je, contohlah kan, menasihatkan diri saya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ustaz tadi saya tertarik dengan apa yang ustaz kata, kajian daripada mereka yang daripada penjara akan pulang balik. Begitu kadang-kadang kita rasa kita nak selesaikan masalah ahli keluarga kita, anak-anak kita yang nakal, kita hantar ke sekolah tahfiz dan sebagainya. Kita sangka ia selesai. Walhal tidak. Jadi kita nak fahami selepas ini, insya-Allah kita nak berehat seketika. Sepatutnya kita nak jawab satu soalan daripada Facebook ya, Syafiqah Izani. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz, selebihnya selepas ini, insya-Allah. Subhanallah, bertalu-talu soalan. Terima kasih sebab apa? Bila ada soalan bermaksud kita berfikir bersama. Ada dua media sosial yang saya nak santuni. Satu berwarna hitam, TT, satu berwarna biru, F. Yang F ni menyatakan daripada Syafiqah Izani, Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Apa pandangan Ustaz sekiranya kita telah cuba untuk didik anak-anak dengan didikan agama, tetapi semuanya terpulang pada anak? Saya percaya dengan kata-kata iman tidak dapat dimiliki. Walaupun dengan cukup didikan agama, seorang itu masih boleh tergelincir, atau tanpa didikan agama pun seorang boleh dibesarkan dengan agama dan iman. Terima kasih Ustaz. Dia maksudnya dia bagi komen jugalah pada masa yang sama. Kita beralih ke Titi, di mana ada yang menyatakan bahawasanya Ustaz, alamak, hilang. Okey, contoh saya mencari umur-umur macam ni, jauh dekat Ustaz je. Fitzara, Ustaz, anak-anak sekarang lebih suka mendengar nasihatkan kawan, bila ibu nasihat tak pedulikan. Okey, baik. Ada lagi ada tadi menyatakan bahawasanya bagaimana Ustaz kalau kata hanya sebelah pihak je, sama ada ibu atau bapa saja yang ambil tahu, beri komitmen sepenuh pada anak. Contoh macam tadi Ajar Miza kata, kalau contoh keadaan di sekolah, cikgu panggil anak ada masalah disiplin, cikgu kata tak, mak kata tak apa, urusan dengan saya. Kalau bagi tahu bapak dia memang lunyai budak ni, patah riuk kan. Jadi adakah itu cara yang Islam ajar ataupun kita didik? Mungkin Ustaz boleh jawab dulu. Pertama sekali, terima kasih kepada semua yang bertanya soalan. Itu tanda bahawa kita serius mencari solusi kepada isu-isu cabaran yang kita ada. Yang kedua, soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang sangat susah, kerana kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah dalam Quran, bahkan kisah-kisah para sahabat Nabi SAW pun
tidak ada satu gambaran semua para anbiya yang dapat wahyu daripada Allah ni anak mereka semua jadi perfect ataupun jadi seperti mana ayah-ayah mereka. Tidak. Nabi Nuh Nabi tak payah pergi Nabi Adam alaihissalam, ayah kita yang pertama turun ke bumi. Apa yang berlaku first kali? Salah seorang anaknya namanya Qabil bunuh Habil. Bermula dengan kisah pembunuhan. Dan seterusnya Nabi Nuh bukan hanya dikhianati oleh anaknya yang dah kapal dah naik nak karam dah ni, suruh naik, tak nak naik. Isterinya pun tak nak ikut dia. Tadi kita kata ada orang kata mak je yang ni, ayah pula tak ni. Ada ayah yang nak didik, mak pula buat tak tahu. Ini semua realiti kehidupan masyarakat zaman berzaman. So, macam mana nak hadapi? Semua kita akan ada bahagian daripada ujian-ujian yang Allah akan bagi. Ada orang bayangkan mak ayah dia punyalah tak ambil tahu, tak berikan perhatian, tak solat, anak dia jadi soleh. Ada juga kisah yang macam tu kan. Nabi Ibrahim pun ada kisah yang macam tu. Ayahnya bukan hanya penyembah berhala, orang yang buat berhala tu. CEO syarikat buat berhala. Allah, ya. Dan dia dihalau, dia diancam, rejam, dicampak dalam api oleh bapanya sendiri, tapi dia menjadi bapa para nabi. Allah Rabbi ya Karim. So ada benda yang kita hanya boleh usaha sedaya upaya kita, yang selebihnya memang kita sebagai hamba berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kisah-kisah contohnya dalam Quran ada kisah surah Al-Kahf, kisah anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa jadi marah. Kau buat apa ni? Kemudian pergi lagi satu kampung, mereka bina tembok. Kalau kita perhatikan, ada kisah di situ tentang ayah dia orang yang soleh. Ayah dia orang yang soleh. So, satu angle, bila ayah tu orang yang soleh, serahkan kepada Allah SWT, Allah akan jaga anak tu. Allah akan buat ketentuan yang bersesuaian dengan hikmah kebijaksanaan Allah SWT. Kita tidak ada kawalan. Dalam masa yang sama, diorang tanya, kalau kita ni banyak buat dosa, anak kita tak jadi, itu sebab dosa kita ke? Dalam agama kita ni, salah satu benda yang sangat fundamental dalam agama kita ni, dosa tidak diwariskan. Tanggungjawab kesalahan tidak diwariskan kepada sesiapa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain. So anak tu boleh jadi dia ada masalah kerana cara tingkah laku kita yang, kalau kita sebut kita banyak buat dosa, contoh kita duduk rumah tengok benda-benda yang tak elok je, lepas tu kita kata anak saya ni jadi macam ni sebab dosa saya. Bukan sebab dosa, sebab apa yang dia nampak setiap hari lah. Kita membiasakan dia dengan environment macam tu. Dia tengok kita selalu bawa kereta, orang potong je maki. Dia kata, oh hari ni perkataan baru, esok perkataan baru. Dia pun collab vocab tu, lepas tu dia pula bila bercakap dia maki. Dia kata, mana kau belajar? Daripada ayah lah. Daripada ibu lah saya belajar. So bukan soal dosa kita tu, tapi perbuatan dan tingkah laku kita. Ada satu rule, seorang kata anak ni dia mendengar dengan mata, dia tak dengar dengan telinga. Maksudnya dia tak dengar kita suruh dia buat apa, dia buat apa yang dia nampak kita buat. So dia mendengar dengan mata. So kita semua takkan boleh claim, saya ni paling pandai besarkan anak-anak. Tak ada. Semua kita hanya mampu berusaha sebaik yang mungkin, selebihnya kita serah pada Allah SWT, kerana Allah yang memegang hati-hati semua manusia ni dan menentukan nasib mereka. Kalau bayangkan Nabi Nuh, first kali bila kapal tu landing lepas banjir, soalan first yang Nabi Nuh tanya, Nabi Nuh tak tanya kita punya location GPS ni kat mana ni kita landing ni. Dia tanya, ya Allah, kau janji kau akan selamatkan anakku, kenapa anakku tak selamat? So Allah kata, kamu jangan tanya out of emotions, kejahilan, tentang benda yang kamu tak tahu. Kemudian Nabi Nuh mohon maaf kerana dia bertanya dengan begitu emosi. Maksudnya emosi Nabi pun terguncang apabila anak dia tidak mengikuti tauhid. So memang ujian yang berat bagi mak ayah yang telah berusaha, dah cuba didik, hantar sekolah yang terbaik, bagi masa, tiba-tiba berlaku perkara-perkara yang tak dimasuk akal kan. Macam kisah ayah kepada anak yang telah membunuh, merogol ni, kadang-kadang kita lupa nak empati pada ayah tu. Mungkin dia orang yang bekerja keras, jaga anak dia baik, tiba-tiba anak dia buat macam tu. Kita tak boleh nak bayangkan patah hati dia. Betul. Tak boleh nak bayangkan macam mana dia nak pergi mengadu kat siapa. Dia kata nak menghadap mak ayah pun tak boleh. Mengayah orang yang anak dia aniaya pun dia tak mampu. Orang masyarakat pun tak tahu cerita hujung pangkal, kutuk dia ni mesti bapak dia tak guna dan sebagainya. So much emosi ni, emosi yang sangat berat. So saya hanya boleh berdoa moga Allah bantu kita. Kita berusaha, sebab memang kalau kita tengok kisah khalifah ni,
turun ke bumi sampailah kita mati ni, kisahnya adalah kisah bagaimana generasi ini mendidik generasi yang seterusnya. Generasi yang seterusnya, itulah definisi khalifah, khalf, berada di belakang. Generasi yang datang silih berganti. So kita ada baton sekarang, kita menyiapkan generasi yang akan datang. Kita tahu bahkan Nabi Ibrahim yang bina Kaabah tu pun bila dia doa dia kata wa min dzurriyyati, ya Allah, macam mana anak zuriat aku nanti? Boleh tak jamin semua jadi elok? Allah kata aku tak boleh jamin semua jadi elok. So, kita tak ada jaminan itu. Kita hanya boleh berusaha. Jadi kita melaksanakan sunatullah sebagai manusia, lakukan terbaik yang kita lakukan boleh. yang terbaik. Janganlah tak buat apa-apa mengharapkan sesuatu yang lain daripada apa hasilnya. Ya, kadang-kadang kita menyemai benih dan sebagainya, pokok tak menjadi berbuah seperti apa kita sangkakan. Itu sebagai menjadikan kita, sifat kita sebagai hamba. Tidaklah kita mengatakan kerana anak aku jadi sebab usaha aku, aku orang baik. Tidak kita meletakkan keupayaan itu pada diri kita. Itulah sifat ihsan juga. Betul. Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT selepas kita dah berdoa dan berusaha, insya-Allah. Jadi tawakal tu perlu ada juga Ustaz dalam sifat ihsan. Jadi macam mana Ustaz, pada masa yang sama kita nak bahawasanya sifat ihsan ni kita nak sentiasa dia wujud. Adakah wajar untuk kita, contoh tadi macam nak kata berlawan dengan media sosial ni agak sukar lah. Adakah kita perlu turut sama dalam media sosial, kita perbanyakkan benda yang baik, atau kat rumah ni kita tampal poster, awas Allah memerhati, kat periuk nasi, contohlah. Sebab kita kurang tengok macam tu. Bolehkah kita buat macam tu Ustaz? Ada satu kisah menarik, nama sahabat ni Hanzalah. Hanzalah ni seorang sahabat yang terkenal ketika dia syahid tu, malaikat mandikan dia dan bawa dia ke langit. Allah. So dia satu hari datang jumpa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling top rank ni. Dia kata nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni munafik. Hanzalah ni munafik. So Abu Bakar tanya, kenapa wahai Hanzalah, kenapa kau sebut macam ni? Dia kata waktu aku duduk dengan Nabi, waktu Nabi cerita tentang ayat Quran, cerita tentang hadis, aku seolah-olah dapat melihat syurga. Allah. Aku dapat seolah-olah melihat neraka. Tapi bila aku balik rumah, aku sibuk dengan anak bini aku lupa dah. So Nabi pun tersenyum. Abu Bakar dengar tu, Abu Bakar kata, aku pun macam tu. Kita pergi jumpa Nabi, tanyalah. So mereka pergi jumpa Nabi SAW, tanya, wahai Rasulullah, kami waktu duduk depan kau, kami rasa nampak syurga, nampak neraka, takut, ihsan tinggi semua ni. Tapi bila kami balik buat urusan kami bisnes, duk social media ni semua ni, kita ni hilang. Nabi kata, kalau kamu punya iman sentiasa berada di atas, malaikat-malaikat akan beratur di jalan dan bersalaman dengan kamu. Wow. Maksudnya kamu human, kamu manusia. Ada waktu air, ada waktu naik, ada waktu turun. So apa mekanisme dia? Kita kena selalu ada kawan yang baik. Kawan yang baik ni waktu dia down, kita uplift dia. Waktu kita down, dia uplift kita. Sebab tu Nabi kata agama seseorang bergantung kepada siapa kawan baik dia. Perhatikan siapa kawan baik. So dalam social media kita boleh kira kawan-kawan lah, lingkungan kita tu. Kalau kawan kita ni jenis post benda-benda yang fahsyat, yang mungkar, kita akan lebih cenderung kepada fahsyat dan mungkar. Kalau kita ada kawan-kawan yang baik, yang mengingatkan kita kepada kebaikan, maka itulah juga hasil kepada karakter dan juga agama kita. So jaga lingkungan, kawan, dan belajar menggunakan apa saja aplikasi dan fahsyat dan mungkar yang ada di skrin dan sebagainya dengan disiplin lah. Disiplin sebenarnya perkara yang boleh dicapai apabila kita sama-sama dengan kawan-kawan. Macam orang pergi gym lah. Kalau pergi seorang-seorang, sehari pergi, 2 hari pergi, lepas tu dah tak pergi dah. Kalau ada buddy, gym buddy dia. Gym buddy dia. Adakah kita nak mencadangkan bahawasanya sedang menonton ni, kita perlu cari kawan-kawan. Mungkin dah mula pilih kawan-kawan duduk sekejap fikir, okey, Ustaz Azlan jadi kawan saya dah. Ada orang yang kita memang kena unfollow, unfriend. Ya, terpaksa Ustaz. Ya, memang. Adakah itu nanti dikira sebagai memutuskan silaturahim? Tak, memutuskan hubungan Facebook je. Dia beza Boleh block Boleh. Boleh. Block tu. Yang lebih utama tu jaga silaturahim di alam sebenar. Ada benda yang saya ada kawan-kawan yang saya rapat tapi saya tidak follow di social media. Itu lebih baik. Sebab saya memang ada benda yang saya setiap kali nampak dia post saya akan rasa tapi saya bila jumpa saya baik dengan dia. Saya rasa dia kawan saya sejak kecil dan sebagainya. So saya dalam konteks tu saya tak nak nampak apa yang ada perkara kita tak bersetuju, itu urusan dia. Tak apa. Kita menjaga ihsan, jaga keakraban kita, silaturahim kita dengan dia. Kita berurusan secara fizikal saja. Masya-Allah, jaga hati. Dan bercakap tentang jaga hati ni, bagaimana kita nak mendalami proses ihsan. Kita nak berbalik pada hati. Tadi awal kita sentuh, ni kita risau kita terlepas pandang. Dalam Al-Quran, dalam surah yang kita pilih ni, Allah beri kita teguran. Allah suruh berlaku adil. Ya Allah suruh. Kadang kita sebagai manusia ni, macam mana nak berlaku adil ni? Ada tak SOP dia? Satu buat ni, dua buat ni. Manusia dia nak mudah. Kalau kita beli barang nak ada manual.
Kan kita kalau contoh di media sosial, kalau bab resepi masakan tu kita ada dah Ustaz. Tapi itu adalah antara media ataupun kata orang konten yang orang suka, sebab orang suka tengok proses itu berlaku. Walaupun kita dah tahu berlaku adil begini, masak kari ginilah, kalau 10 kali tengok itulah resepi dia. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana sebenarnya Ustaz. Kalau yang terlintas di kepala saya sekarang ni adalah hadis Nabi kata ittaqil maharim takun a'badan nas. Kamu jadi orang yang alert dengan benda-benda yang haram, kamu akan jadi sebaik-baik hamba. So dalam konteks ibadah, hubungan kita dengan Allah, benda yang paling penting kita kena jaga apa? Solat fardu. Baik. Jaga solat dulu. Jangan obses sangat dengan solat sunat dalam keadaan solat fardu tak terjaga. Contoh masuk Ramadan nanti, solat tarawih tak tinggal tapi solat fardu tinggal. Tak kena. Itu terbaliklah tu dia punya priority dia. Sebab tinggalkan solat fardu tu haram. So ittaqil maharim, takut pada benda-benda yang haram, kamu akan jadi sebaik-baik hamba. So yang fardu tu kamu jaga. Itu dalam konteks hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia, priority nombor 1 yang tak boleh negotiate adalah ibu bapa. Dengan ibu bapa ni, kau marah macam mana pun, kau rasa nak mengamuk macam mana pun, sabar, tahan. Sebab yang itu tak boleh langgar tu. Tak boleh langgar. Kemudian tengok pertanggungjawaban orang-orang yang paling penting kita perlu langsaikan. Contohnya kalau dah berkahwin, isteri tanggungjawab yang utama, nafkahnya dan segala urusan yang melibatkan tanggungjawab sebagai suami. Kemudian anak-anak. Sebenarnya tepat dengan ayat ni, wa ita idzil qurba, bermula dengan circle of influence. Jangan sibuk sangat dengan circle of concern. Concern ni banyak, benda semua nak concern. Fokus pada circle of influence. So ibadahnya, soal kita hubungan dengan Allah, fokus kat situ. Kemudian kalau kita semua ada bad habit. Kita semua ada perangai buruk, dosa-dosa yang kita buat, kita struggle. So berikan tumpuan untuk memutuskan rantaian dosa tu. Kita ubah environment kita. Kalau kita selalu jumpa orang ni, kita terbuat dosa tu, tinggalkan orang tu. Kalau kita selalu pergi tempat ni buat kita tergelincir dengan dosa tu, tinggalkan tempat tu. So ada apps tertentu yang selalu membuatkan kita sesat dan buat dosa, uninstall apps tu. So ini semua tindakan untuk meninggalkan ataupun takut pada benda-benda yang haram. Tapi ada waktu tergelincir juga. Itu manusia. Jangan saya taubat tapi saya tahu ni saya tak sabar bila nak tergelincir lagi. Itu looking forward. Itu tak kira taubat dah, sebab taubat essence dia adalah menyesal. Itu tak menyesal, itu bermain-main. Tapi kalau memang menyesal tapi lepas sebulan, kadang-kadang lepas seminggu terbuat balik, syaitan akan datang, berapa kali nak taubat? Sudahlah kau ni hipokrit lah. So kita macam betul kat syaitan kata ni. Kita kata tak baik. Tak apalah, buat dosa je nanti kat ujung, nanti sebelum mati nanti saya taubat. Kalau tahulah tarikhnya. Kalau tahu tarikhnya kan. So Allah kata, Allah bagi harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi tahu hamba-hamba aku yang melampau-lampau buat dosa ni. Jangan putus harap dengan rahmat Allah. Tapi jangan kamu tangguhkan taubat sebelum kamu disentak tiba-tiba. Kamu tak tahu bila pengakhiran kamu. So kita kena balance. Kena ada harapan, dalam masa yang sama jangan terlalu paranoid. Seolah-olah Tuhan ni asyik nak marah, nak azab kita. Tak, Tuhan sentiasa menanti pulangnya hamba setelah melakukan kesilapan, dan Allah makin sayang kepada hamba yang selalu bertaubat. InsyaAllah. Jadi kita cuba untuk memperbaiki diri kita. Betul. Antara lain tadi Ustaz nyatakan, jaga solat kita, insyaAllah itu hubungan kita dengan Allah. Perbanyakkan taubat, insyaAllah. Kita istighfar, ukur baju di sini, kita duduk kejap tafakur di apa kita dah buat sebelum kita salahkan anak-anak orang lain, sebelum kita salahkan suami, isteri, cikgu dan orang sekeliling. Tengok pada diri kita. Jadi Ustaz, kesimpulannya untuk berasa ihsan di hati dan berlaku, kata orang tu, ambil tindakan lah. Apa yang perlu kita pesan pada diri kita, terutamanya jika kita nampak perkara macam ni berlaku ataupun kita diuji dengan benda berlaku dalam orang terdekat dalam keluarga kita. Na'udzubillah min zalik, mungkin dia berlaku pada keluarga orang, belum lagi berlaku pada kita. Tapi na'udzubillah, kita tak tahu bila akan datangnya ujian tersebut. Jika ianya muncul, apakah nasihat terbaik berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk kita lakukan sentiasa berasa ihsan, dia sentiasa menyemai hidup dalam hati kita? Saya rasa pesan ayat inilah yang paling merangkul, kerana itu ia pun dijadikan sebagai peringatan setiap hari Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan ihsan, wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum. Perhatikan perkataan tersebut. Ya'idzukum. Satu peringatan, satu pengajaran supaya kamu mengambil la'allakum tadhakkarun. Dhakkara, kamu ingat, sebab kita lupa ni kan.
kita selalu lupa. Sebab tu Jumaat-Jumaat kita diingatkan. Ada sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan ni yang dilakukan secara rutin kalau kita perhatikan, kerana dia berfungsi sebagai peringatan yang perlu recharge balik bateri. Contohnya baca surah Al-Kahf esok hari Jumaat. Bermula malam Jumaat ni kita boleh baca. Nabi kata, "Man qara'a suratul Kahf adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain." Siapa yang baca surah Al-Kahfi ni, dia akan diberikan cahaya di antara 2 Jumaat. Maksudnya kalau kita pakai kereta bateri sekarang kan, sampai Jumaat tu bateri habis, charge bateri itu dengan Kahfi. Baik. Bateri itu akan tahan 1 minggu. Sampai Jumaat depan, charge balik bateri itu. Demikian juga setiap solat 5 waktu tu sebenarnya seperti yang Nabi kata, kamu bayangkan kalau satu orang depan rumah dia ada sungai, dia mandi 5 kali. Bersih. Ada tinggal kotoran. Sahabat kata, mana ada tinggal kotoran? 5 kali mandi. Dia kata, macam itulah salat. Dia membersihkan. Dan solat tu pun, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. So, ini adalah mekanisme rutin yang telah disusun supaya kita sentiasa membersihkan diri kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Wuduk tu menggugurkan dosa, berjalan ke masjid tu menggugurkan dosa, habis setiap salat tu menggugurkan dosa, kita beristighfar selepas salat menggugurkan dosa, bertasbih, bertahmid, bertakbir menghapuskan dosa walau sebanyak buih di lautan. Ini semua proses apa? Proses pembersihan hati tadi itulah. So semoga dengan ini kita semua dalam perjalanan. Kita tak ada orang dah sampai ke destination. Kita doa pun ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk kepada jalan tu, bukan sampai ke destinasi tu. So destinasi tu masih jauh lagi. Sama-sama kita merangkul tangan dengan kawan-kawan yang baik, ahli keluarga yang baik, pasangan, anak-anak, ibu ayah, adik-beradik. Dan sentiasa ingat bahawa macam mana pun manusia give up dengan kita, Allah tak pernah give up dengan siapa-siapa hamba dia. Allah sentiasa membuka pintu pulang, so jangan sama sekali menutup pintu itu. Dan siapa pun manusia lain yang menutup pintu taubat, dia syaitan. Kalau dia kata orang ni tak ada harapan dah, dia syaitan. Jangan duk hukum orang. Allahu Rabbi Karim, satu peringatan yang baik. Syukur alhamdulillah rezeki kita, rahmat Allah hari ini kita dapat bersama-sama belajar. Semoga apa yang kita bincangkan ini dapat manfaat pada semua masyarakat insya-Allah. Jadi antara perkara yang mungkin kita perlu lakukan sekarang adalah kita perhatikan orang sekeliling kita, circle kita, perbaiki circle kita, pilih, follow, unfollow, terserah nak jadi apa, tengok pada orang sekeliling kita insya-Allah. Dan kedua, bersangka baik pada Allah. Insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Hanya pada Allah saja kita sandarkan harapan. Teruskan berdoa moga Allah pilih kita untuk melakukan dan berasa ihsan dan terpelihara daripada apa saja yang kemungkaran yang berada sedang melata di atas muka bumi ini insya-Allah. Ya Ustaz, terima kasih banyak atas thank you so much. Kehadiran hari ini, berkongsi maklumat dan sebagainya. Ustaz di Arba, Ustaz ya. Arba ni di mana Ustaz? Di Putrajaya. Di Putrajaya. Nanti kita minum kopi kat Putrajaya Ustaz ya. InsyaAllah. Jemput. Ceritanya kisah kita ada 2.0 dan sebagainya, nanti kita sambung. Daripada anda semua kita akan berehat seketika kembali lepas ini. Teruskan menonton, ada banyak lagi perkara yang nak saya kongsikan insya-Allah.